Kalau aku mati tak apa, aku tanggung. Lelaki, Kak Nep, menyerupai wanita respon kritikan netizen. Hina Islam. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Sebuah rakaman siaran langsung yang tular di media sosial mencetuskan perhatian apabila seorang wanita tampil menegur tindakan seorang individu yang didakwa menggunakan imej Islam meskipun penampilan dan kandungannya dianggap tidak bersesuaian. Menerusi rakaman tersebut, wanita berkenaan dilihat berang apabila individu terbabit didakwa memberikan alasan bahawa dirinya sanggup menanggung sendiri segala perbuatan yang dilakukan. Tidak bersetuju dengan kenyataan berkenaan. Wanita itu kemudian meminta pihak Jabatan Agama mengambil perhatian dan menjalankan tindakan sewajarnya. Menurut wanita tersebut, teguran yang diberikan bukanlah disebabkan perasaan dengki atau mahu mencampuri kehidupan peribadi individu berkenaan. Sebaliknya, dia mendakwa tindakan lelaki tersebut boleh menimbulkan persepsi negatif terhadap agama Islam, terutama apabila penampilannya masih dikaitkan dengan identiti seorang Muslim. Rakaman itu turut mengundang pelbagai reaksi pengguna media sosial. Ada yang bersetuju bahawa setiap individu bebas menentukan kehidupan masing-masing, namun perlu berhati-hati agar tindakan mereka tidak mempermainkan atau memberikan gambaran buruk terhadap agama. Dalam masa sama, segelintir netizen mengingatkan orang ramai supaya menyampaikan teguran dengan bahasa yang lebih berhemah serta tidak menghina penampilan atau identiti seseorang.